Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Ada yang kata berjumpa kita lagi Ustaz? Berjumpa kita kembali tuan-tuan dan puan yuk. Teman baik. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua? Jom boleh panggil rakan-rakan yang lain, boleh tap-tap screen, sharekan live kita tuan-tuan dan puan, boleh tap-tap screen, sharekan live kita sebanyak yang mungkin. Seperti biasa tuan-tuan, masuk live kita seorang boleh buat 2 kali share. Jom, tuan-tuan dan puan-puan, dah bersedia ke belum kita nak sambung iaitu bab fardu ain kita, sunat berwuduk. Tuan-puan, sunat wuduk ni ada banyak. Kalau ikut dalam kitab kita ni tuan-tuan dan puan-puan, sunat wuduk sahaja ada 14. Dalam kitab kita tuan-puan, sunat wuduk ada 14. Tapi untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bahagikan kepada 1, 2, 3, 4. Boleh? 4, esok masuk sampai 8, lepas tu masuk sampai lepas tu kita habiskan. Boleh teman? Dapat teman? Dah ready ke belum? Kalau dah ready, cuba komen ready ramai-ramai teman. Saya nak tuan-tuan komen ready ramai-ramai. Boleh ke? Masuk tuan-tuan, tekan button share 2 kali, lepas tu tuan-tuan tap-tap screen. Dan tuan-tuan, jom kita nak sambung fardu ain. Ready tak teman? Ready? Jom kita nak masuk sunat-sunat berwuduk. Nombor 1, membaca basmalah. Tuan-puan buka paip air. Okey, tuan-puan tak kisahlah tuan-puan kat paip air ke, tuan-puan nak ambil wuduk guna spray ke. Tuan-puan sebelum mulakan sunat dia baca bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah ataupun bismillah adalah sunat berwuduk. Sunat tuan-tuan dan puan buat dapat pahala, kalau tinggal tak dapat apa-apa. Sunat berwuduk tuan-puan buat dapat pahala, tinggal tuan-tuan dan puan masih sah wuduk tersebut. Clear? Buka paip air tuan-puan, baca bismillah, dapat pahala. Bukan niat niat tu rukun, bismillah tu pahala. Okey, basuh tangan. Di pertengahan wuduk tuan-puan kalau terlupa baca awal wuduk, tengah-tengah pun boleh, tak kisah, asalkan baca bismillah. Dapat? Ustaz, saya dah habis wuduk dah Ustaz. Dah basuh kaki dah, baru ingat nak baca bismillah. Macam mana tu Ustaz? Ketika itu tak jadi sunat lah, tapi boleh je buat. Kalau ada dalam tandas, baca bismillah dalam hati. Janganlah kat dalam tandas tu, bismillahirrahmanirrahim. Bergema satu tandas tu. Jangan buat kerja. Faham tak? Kalau tempatnya elok, baca bismillah. Elok telinga sendiri boleh dengar lah. Dalam toilet tuan-tuan dan puan, perlahan. Dalam hati. Cakap bismillah dalam hati. Boleh? Clear bab tu? Boleh? Clean and clear? Okey, yang kedua tuan-tuan dan puan, iaitu membasuh kedua-dua telapak tangan. Basuh tapak tangan kita tuan-tuan dan puan. Sebab tu ambil wuduk kan basuh-basuh kan? Bayangkan ni air, apa basuh? Basuh macam tu. Basuh tapak tangan. Okey? Tuan-tuan basuh-basuh macam ni, basuh-basuh macam ni, basuh-basuh. Tuan-puan, sunat dapat pahala. Boleh? Tetapi saya nak ingatkan, benda sunat ni tengok keadaan tuan-puan. Kalau keadaan tu tak sesuai, jangan buat. Contoh, tuan-puan, tempat wuduk tu dalam satu, yang beratur dia sampai 30 orang kat belakang. Faham tak? Saya nak bagi tahu tuan-puan, ni nak balik raya ni. Nanti nak balik raya, R&R penuh. Dah tahu nak balik raya, R&R penuh, kau pergi ambil wuduk sampai kau sahaja 15 minit. Stres kawan belakang tu tuan-puan. Faham tak? Terutama R&R nak pergi Pantai Timur, R&R pergi ke utara, jam tuan-puan. Nak buat benda sunat ni, tengok keadaan. Dapat? Kalau R&R tu panjang, beratur dia ramai tuan-puan, tuan-puan ambil wuduk ringkas-ringkas, sudahlah. Okey? Ni tidak R&R dalam beratur panjang, lepas tu kau ambil wuduk, basuh tangan sahaja 3 minit. Stres kawan kat belakang. Faham tak?
Jadi nak buat macam mana gayung hari tu Ustaz? Tak perlulah, sekejap sudah. Kalau tempat okey, cantik kat rumah elok, tuan-puan, basuh tangan, pergelangan, sunat dapat pahala. Boleh yang ni? Boleh? Dapat tuan-puan? Clear tak? Boleh. Yang ketiga tuan-puan. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga berkumur-kumur. Mahmadah nama dia. Apa tu mahmadah? Bukan mahmudah. Mahmudah tu benda baik. Mahmadah tu tuan-puan berkumur-kumur. Ambil air. Okey, tuan-puan baca bismillah, tuan-puan basuh-basuh tapak tangan, sunat. Lepas tu tuan-puan berkumur. Masuk dalam mulut, korok, keluarkan balik. Dapat? Masuk dalam mulut bukan telan. Kumur-kumur tuan-puan, kena dekat semua mulut ni kan. Tadi makan benda-benda yang ialah macam-macam, sambal petai lah apalah. Kumur, keluarkan balik. Dapat? Okey, berkumur-kumur tuan-puan, nama dia mahmadah. Nama bahasa Arab lah. Bahasa Melayu dia tuan-puan berkumur. Kalau utara berkumur. Ya ke? Saya main cakap ini kan. Berkumur kalau utara apa tuan-puan? Berkumur. Betul ke berkumur tuan-puan? Marahlah orang utara ni sekarang. Suka hati ustaz ni kan. Betul betul kan? Betul. InsyaAllah lah tu. Okey, soalan, bulan puasa ni boleh berkumur ustaz? Bulan puasa boleh berkumur tapi jangan melampau-lampau. Berkumur betul kan? Betul. Jangan melampau-lampau tuan-tuan, berkumur-kumur sikit boleh. Berkumur-kumur sikit boleh. Bulan puasa kumur sikit boleh, tapi jangan telan. Faham tak? Berkumur-kumur keluarkan balik. Boleh tak jadi masalah. Okey? Dapat? Kumur betul ya? Betul. Boleh Yang keempat, tuan-tuan, jangan lupa salin tuan-tuan. Sampai sana salin lah. Yang keempat nama dia istinsyaq dan istinsar. Apa benda pula tu ustaz? Bahasa Melayu mudah. Iaitu masuk air ke hidung, keluarkan balik. Yang keempat, masuk air ke hidung, keluarkan balik. Masuk air ke hidung, bukan masuk sedut. Masuk sedut kan, masuk kat paru-paru kan. Tak pasal, masuk hospital kan. Faham tak? Masuk sikit, kembus, keluarkan balik. Sunat dapat pahala. Sunat yang keempat. Boleh? Masuk air dalam hidung, keluarkan balik. Ustaz, bulan puasa boleh ke buat macam tu? Boleh. Tak menjadi masalah. Sikit, keluarkan balik. Cuma sebagian ulama' kata makruh tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan sikit, tak ada masalah lah. Boleh? Ustaz, masa berkumur terus masukkan air dalam hidung, boleh kan? Berkumur, lepas tu masuk air dalam hidung. Boleh. Bukan masuk air yang kumur tu dalam hidung kan? Boleh. Sambil berkumur, keluarkan. Lepas tu masuk air dalam hidung pula. Boleh. Kau jangan masuk air dalam hidung hasil daripada kumuran tu. Jangan buat pasal. Pengsan kang. Faham boleh. Berkumur-kumur, keluarkan balik. Lepas tu ambil air, masuk hidung, keluarkan balik. Sunat yang keempat. Buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa, wuduk masih sah. Clear? Yang kelima, sempat pula kelima kan? Okey teman. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Boleh? Mengusap seluruh kepala. Jika ada songkok atau serban atas kepala, boleh buka. Orang pakai serban kan? Orang pakai songkok kan? Macam saya kan pakai songkok ke serban kan? Buka tuan-tuan boleh usap semua tu kepala. Tuan-puan, saya bagi tahu benda sunat ni ikut keadaan. Kalaulah tuan-puan, rambut tuan-puan tu dah memang panjang macam Kak Limah. Kak Limah kena kan? Gurau je lah. Rambut tu panjang sangat. Kalaulah kena semua kepala, tuan-puan terlalu basah menyebabkan menjurai-jurai air tu, kepala jadi kepam bau Kepam bau tu apa? Kepala tu jadi busuk tuan-puan. Tak payahlah. Tapi sunat ustaz? Ya, sunat sikit sudah. Okey? Kalau rambut pendek macam saya ni, rambut pendek, okeylah nak seluruh kepala. Okey? Ini tidak kan khap macam tu tuan-puan. Hai. Tengok keadaan. Boleh tengok keadaan lah, tengok tempat lah, tengok keadaan. Ustaz guna kitab apa? Saya pakai kitab Asas Fardu Ain. Boleh? Clear ni?
Bukan pendek tapi kontot Ustaz. Tak kisahlah kontot ke pendek ke. Sama lah benda Boleh? Yang kelima. Dapat. Yang keenam. Ada orang tuan-tuan, yang kelima tadi saya cerita sikit. Kalau dia tak nak buka songkok dia ataupun dia tak nak buka serban lah, kita kata serban. Okey? Boleh tak sapu atas tu? Boleh. Tapi kalau songkok tak payahlah buat, basahlah songkok tu. Okey? Terbaik ini buka lah. Buka, sapu tu kat kepala. Cuma dalam kitab kata sapu kat serban boleh kalau tak boleh buka. Tapi tak proper lah kan. Sekarang kita boleh buka, bukalah. Boleh? Clear tak tuan-tuan? Yang bab ni boleh? Boleh Tuan-puan, saya macam biasa saya cakap tau, saya buat live bukan semata-mata live semata Saya mengajar tuan-tuan dan puan ni, saya berkongsi ilmu dengan tuan-puan. Saya bukan buat live, saya bukannya live host semata-mata. Saya adalah mengajar ataupun berkongsi ilmu dengan tuan-puan. Okey? Siapa selalu follow saya dekat 2 tahun ni tuan-puan, setahun lebih dah. Saya dah setahun lebih tuan-puan bersama dengan Ustaz Allah ni tuan-puan. Tahulah cara saya mengajar memang nak tuan-puan faham. Clear? Waalaikumsalam. Baik, yang keenam. Yang keenam tuan-tuan. Yang keenam, sunat berwuduk mengusap kedua-dua telinga luar. Ni tuan-tuan nampak? Air usap telinga luar. Mengusap kedua-dua telinga luar. Ni telinga luar ni, nampak telinga luar? Ini telinga luar ni. Membasuh telinga sunat tau. Basuh telinga sunat. Dapat? Saya puas hati dengan bimbingan Ustaz. Alhamdulillah. Cuping telinga. Basuh sini tuan-tuan. Basuh telinga ni sunat. Usap kedua-dua telinga luar dan dalam dengan air. Luar, dalam. Luar, dalam. Tunjuk contoh Ustaz. Ni tengok. Nampak telinga saya? Saya tunjuk kanan sudah lah. Kiri buat benda yang sama lah Tuan-tuan nampak telinga saya? Ke tuan-tuan tak nampak telinga saya? Saya cabut kejap. Tak ada lah kan. Nampak tak telinga saya? Jangan risau tuan-tuan, telinga saya korek tuan-tuan, jangan risau. Tak ada otak telinga. Kadang kata apa nak tengok telinga Ustaz tak, jangan risau, saya korek telinga tuan-tuan Tuan-tuan, nampak tak telinga saya? Ni tuan-tuan, tuan-tuan ambil uduk, ni. Kenakan luar, ini luar. Ini luar telinga, ini dalam telinga. Ini dalam telinga. Saya katakan telinga saya bersih insya-Allah lah. Okey? Ini dalam telinga. Ini luar telinga. Tuan-puan ambil uduk, basuhkan yang ni, ini semua sunat. Semua ni sunat. Dia tanya-tanya, dia gonyok-gonyok telinga ini semua sunat. Sunat. Nampak uban Ustaz? Dah beruban lah tuan-puan. Saya umur baru 29 dah beruban dah. Banyak fikir ni. Usap atas ke bawah boleh tak usap telinga tu? Boleh, tak ada masalah. Bawa atas ke bawah, bawah ke atas, boleh, tak ada masalah. Dapat? Boleh? Nampak uban saya kan? Dah ada uban lah tuan-tuan. Banyak berfikir ni agak. Tak ada lah kan? Boleh? Dapat? Mengusap kedua-dua telinga luar dan dalam. Okey? Cara dia masukkan kedua-dua ruas jari. Mana ruas jari? Ni, nampak ni. Tangan macam ni. Empat tangan macam ni. Masukkan tuan-tuan. Ruas jari telunjuk. Mana jari telunjuk? Kau tunjuk jari betul-betul tau. Jari telunjuk tau, bukan jari hantu. Bukan ibu jari. Kan dia ambil uduk macam ni Dah tak ada orang tertutup telinga Dalam kitab kata jari telunjuk. Ruas jari telunjuk. Ini jari telunjuk. Bukan ibu jari. Kan ibu jari dia ambil uduk, ibu jari yang dia tutup. Kau orang panggil dia tak dengar dah. Yalah ibu jari. Mana dengar tuan-tuan tutup telinga Jari telunjuk. Saya tunjuk betul-betul ni. Jari telunjuk tuan-tuan ambil uduk kan. Guna jari telunjuk ni. Tuan-tuan gosok macam ni. Gosok macam ni. Gosok macam ni. Bukan ibu jari, bukan jari hantu, bukan jari manis. Jari manis tu kau nak sarung cincin kau. Kan dia ambil uduk macam ni tuan-tuan. Dia ambil guna jari manis. Bukan jari manis tu nak sarung cincin. Faham Faham tak? Tak muat lah Ustaz. Memanglah tak muat. Dah kau masuk ibu jari. Memanglah tak muat. Jari telunjuk tuan-tuan. Macam ni, bersihkan. Macam ni, bersihkan. Macam ni, bersihkan. Boleh? Kau tak faham jugalah kan? Clear Boleh? Boleh tak? Terlebih faham Ustaz? Terlebih faham Alhamdulillah.
Kalau guna jari selain telunjuk, salah ke Ustaz? Tak salah, tapi pelik tengok dia orang. Ikutlah. Tuan-puan nak pakai jari yang kecil kelingking ni, ikutlah. Tapi tak jadilah sunnah tuan-puan. Sunnah dia menggunakan jari telunjuk. Tak salah tuan-puan. Kalau tanya salah tak? Tak salah. Nak pakai ibu jari pun boleh. Boleh tuan-puan Ikut tuan-puan lah Cuba sunat dia dalam kitab tulis guna jari telunjuk. Ambil macam ni. Ambil macam ni. Kan ambil uduk kan? Bersihkan masuk macam ni. Masuk macam ni. Okay? Kita menggunakan dua jari ni saja. Pusing macam ni. Pusing macam ni, pusing macam ni. Pusing macam ni. Okay, masuk kat telinga. Praktikkan. Praktis dulu macam ni, macam ni, macam ni. Okay, masuk telinga, praktiskan. Praktis macam ni, masuk telinga. Macam tu. Boleh? Boleh? Sunat. Dapat pahala. Tertinggal, wuduk sah. Boleh? Buat pahala. Clear Baik. Yang ketujuh. Sempat ke tuan-tuan? Last. Yang ketujuh terakhir tuan-tuan, 7. Kita buat 7 hari ni, 7 esok. Dah 14 dah. Kita ada 14 tuan-tuan dalam kitab tulis. Okey. Dapat. Yang ketujuh, yang terakhir untuk hari ini, menyelat. Nama dia takhlil. Tak tahu bahasa Arab pun tak apa. Bahasa Arab je, bahasa Melayu tuan-tuan. Menyelati janggut yang tebal. Kalau janggut tebal tuan-tuan, kalau kena semua janggut tu sunat. Tapi kalau rukun dia kena pastikan kena. Ambil uduk semua muka kan, pastikan janggut luar tu kena. Pastikan janggut luar kena. Habis tu Ustaz, kalau orang jenis janggut dia panjang, tebal, menyelati. Takhlil, menyelati janggut-janggut dalam ni tuan-tuan. Tu semua sunat. Siapa yang ada suami janggut panjang sampai ke pusat? Pusat tuan-tuan Siapa yang ada suami, anak dia ke, janggut panjang sikit lah. Tebal janggut dia kan. Macam orang Arab kan janggut tebal. Boleh menyelati. Ambil air tuan-tuan. Basuh janggut. Basuh janggut. Okay, basuh janggut. Tu sunat. Boleh? Dapat? Clear tuan-tuan? Boleh. Tu yang ketujuh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Kita ada 7 lagi tuan-tuan. Sunat wuduk lagi 7 kita sambung esok. Kita ada 14 sunat wuduk. 7 hari ni 7 kita masuk esok tuan-tuan. Boleh tuan-tuan Lepas tu kita masuk tayamum. Boleh tuan-tuan? Tayamum. InsyaAllah tuan-tuan esok kita sambung. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mulai jam berapa Ustaz? Okey, untuk slot saya jam 11 sampai pukul 12. Tapi kadang-kadang tuan-puan, Ustaz Ikhwan dia drag masa sikit. Macam tadi Ustaz Ikhwan sampai 11.10 Betul tak? Ustaz Ikhwan sampai 11.10. Saya tadi tunggulah sampai 11.10 tapi Ustaz Ikhwan tak end live lagi. Jadi, saya pun pergi toilet dulu. Okey, sakit pula perut ni kan. Pergi toilet dulu tuan-puan, lepas tu masuk Ustaz Ikhwan dah habis dah. Okey, boleh tuan-puan Ada video tak Ustaz? Video? Lah habis dah Ustaz, habis dah. Tuan-puan, ada 7 lagi kita sambung esok Sunat wuduk ada 14 dalam kitab ni 14. Sebenarnya banyak lagi. Tapi apa yang tulis dalam kitab 14, kita ambil 14 lah. 7, hari ni 7 kita masuk esok. Boleh tuan-puan? Okay, ada berapa soalan tak? 10 minit. 5 minit lah, 5 minit. Ada soalan tak tuan-puan? 5 minit je tuan-puan. Ada sesi soal jawab. 5 minit lah mana saya sempat jawab. Boleh tuan-puan, ada soalan tak? Tanyalah bab ni tuan-puan, kita tengah belajar. Tanya bab lain. Tuan-puan kalau nak tanya bab tarawih ke, tuan-puan tanya Ustaz Ikhwan. Saya bukan tak boleh jawab. Saya insya-Allah lah saya cuba jawab. Tapi itu slot Ustaz Ikhwan tuan-puan. Sekejap aja Ustaz. Sebab kita 1 jam dan kita kesuntukan masa. Kadang Ustaz Ikhwan dia drag masa sikit tuan-puan. Kita bagilah Ustaz Ikhwan tak ada masalah. Setengah jam ke Ustaz? Tak apa mendengarnya. Sebab tadi dah lambat kan? Setengah jam. Sebab lagi nak menjual lagi tuan-tuan. Jual produk. Ustaz Aidil sejak bulan puasa makin berseri. Apa rahsia? Makan seri muka. Tak adalah. Macam Iman tanya. Sejak bulan puasa makin berseri. Apa rahsia? Seri muka. Tak adalah tuan-tuan. Gurau je. Tak adalah sama je. Tak ada apa berseri pun. Ustaz nak gosok-gosok kaki tak boleh menunduk. Macam mana? Tak perlu. Kerana gosok tu sunat. Kena sampai buku lali tu rukun. Kalau boleh sunat, kalau boleh gosok, gosoklah. Kalau tak boleh, tak payah nak gosok. Okey? Kang sakit pinggang nak gosok kan menyungkam tergolek kan? Tak pasal. Tak payahlah.
Sebab dah kurus tu. Mana dia kurus? Saya tak kurus lah. Saya kurus bulan puasa je. Raya kan naik balik badan. Saya lah. Lomangnya, ketupatnya, rondangnya, lontongnya, macam-macam tu kan. I guess lah. Allah. Rezeki bulan puasa ustaz diet. Memanglah. Sebab tak boleh makan daripada subuh sampai maghrib. Memang diet tuan-tuan. Diet yang wajib daripada subuh sampai ke maghrib tuan-tuan tak boleh makan. Minum pun tak boleh. Makan angin boleh lah. Ustaz nampak putih. Tak adalah tuan-tuan ni lighting ni. Kalau tengah ambil wuduk terkentut macam mana? Ambil wuduk baru. Batal. Menyungkam. Ustaz ulang balik cara nak basuh muka. Tengah ambil wuduk terkentut. Ambil wuduk balik semula. Basuh muka tuan-tuan daripada sini. Daripada anak rambut datang ni. Sampailah ni anak telinga sini. Ustaz kalau yang ada perempuan rambut dia panjang. Saya tak sebut rambut tuan-tuan. Dalam kitab tak sebut rambut. Kepala. Sebab rambut tu. Sebab tu Islam ni dia cantik tuan-tuan. Dia tahu. Sini sampai sini. Okay? Sampai ni anak dagu. Ini Ustaz. Ini bukan dagu. Ini leher. Boleh? Basuh kaki tu sama ke dengan jirus air sahaja ke kaki? Jirus pastikan semua kena. Menyelati setiap jari tu sunat. Tapi pastikan semua kena. Mesti kena semua. Semua kena. Walaupun tak nak tunduk, sakit pinggang. Okay? Tapi ada yang kata, mana boleh? Pemalas. Saya nak cakap terus terang tuan-puan. Jangan kita judge orang. Ini masalah ni. Pemalas tu semua tak boleh. Kena gosok. Habis tu kalau orang sakit pinggang, orang tu tunduk, menyungkam dia, tergolek dia dekat tempat wuduk tu, kena jawab apa? Ini masalah orang tuan-puan. Kan dia kata tak boleh, pemalas. Ilmu cetek, contohlah kan. Ustaz ni semua boleh. Baik tuan-puan, memang benda boleh. Menyelati tu sunat. Kalau dia sakit pinggang, kalau boleh buatlah. Sakit pinggang nak menunduk, ibu mengandung tuan-puan. Perut dia dah basah, dah 7-8 bulan. Dia nak menunduk-nunduk macam tu. Perut dia dah basah. Kan tergolek kan, siapa nak tanggungjawab? Sebab tu Islam ni kena faham. Basuh kaki boleh, tapi pastikan kena betul-betul sampai buku lali. Lebihkan sikit. Kalau angin keluar daripada kemaluan tapi bukan kentut, wuduk sah lagi kau. Tuan-puan, saya dah jawab benda ni. Popular. Mazhab Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan, kalau angin keluar daripada faraj wanita, disebabkan sakit, dimaafkan. Kalau memang dia bukan sakit, tapi keluar. Confirm keluar daripada faraj dia, wanita. Maka batal wuduk. Syafi'i batal. Adapun mazhab lain mengatakan tak batal. Okey? Ustaz kalau nak ambil wuduk, tiba-tiba anak lelaki cium, batal tak? Anak lelaki kan mahram, dia cium kita tak batal tuan-puan. Tapi dengan lelaki kau cium sudah. Suami saya cium, batal tak Ustaz? Batal. Oh, rambut saya perempuan panjang tak perlu keluarkan lah. Ya, tak payahlah tuan-puan. Mana yang mampu kat sini je lah. Okey? Boleh? Ustaz dah prihatin. Yo. Kadang-kadang tuan-puan orang ni saya pelik. Ustaz kalau tertib tu salah tak apa ke? Tak boleh, ulang balik. Rukun 1, 2, 3, 4, 5, 6 kena berturutan. Tak boleh 1 pergi 3, pergi 4, pergi 2 balik. Batal. Ulang balik. Dalam sungai menyelam terus naik wuduk. Cukup tak cover semua wuduk? Cukup kalau menyelam tu menyelam betul-betul. Niat ambil wuduk. Sah. Boleh? Waktu solat dagu perlu tutup takat mana? Sini. Clear. Dapat? Ada orang tak boleh tunduk tuan-puan? Yo. Ustaz dahi tu sampai mana? Ni, anak rambut ni Kalau jenis kejap-kejap asyik buang angin je, tu penyakit lah tu. Dimaafkan. Ambil wuduk kalau bercakap, makruh. Weh, kau nak tahu tak? Kuih kejap lagi kan aku letak atas meja tau. Kejap. Aku tengah ambil wuduk ni. Elok lah tu. Makruh. Tak batal tapi makruh tuan-puan Aduh. Wanita sedang solat tapi tiba-tiba keluar daripada angin kemaluan. Perlu solat semula ke? Kalau dia bukan sebab penyakit, solat semula. Kalau sebab penyakit, dimaafkan lah. Boleh? Was-was wuduk dah ke belum? Dah ke belum? Kena hilangkan, yakin. Kalau tak yakin, ambil wuduk semula. Ustaz, bukan dahi tu sampai ubun-ubun. Sampai ubun-ubun lah ni. Ni ubun-ubun saya tunjuk ni. Ni. Ini ubun-ubun lah tuan-tuan. Bukan sampai sini. Sini. Dahi tu sampai ubun-ubun. Bermulanya anak rambut kita. Ni Nampak tuan-tuan ni? Ambil wuduk daripada sini. Tak nampak lagi tuan-tuan, saya dekatkan sini. Nampak tak jerawat saya ni Okey? Bukan ambil wuduk sampai sini. Ni bukan kepala. Ni bukan muka. Ni kepala. Ni kepala, Kak. Ni kepala, Kak. Ini daripada sini. Perempuan ke lelaki ke semua ada kepala, jangan risau. Ni mula pada sini anak rambut. Nampak tak? Nampak? Sini.
Pastikan sini. Sini. Sampai bawah ni. Okey, sampai sini. Pusing balik. Nampak? Sini. Sampai sini Pusing lagi. Nak bagi faham tu? Sini. Daripada sini. Bukan sini. Ini ubun-ubun. Ubun-ubun tu kepala. Ni basuh muka. Saya cerita basuh muka. Faham Wuduk sambil nyanyi nasyid. Ya Badratim. Ya Badratim. Boleh pula dia menasyid Badratim dalam tu kan? Nyanyi nasyid makruh ke Ustaz? Makruh lah. Tapi nak ajar budak-budak boleh lah. Ajar tadika. Nawaitu raf'al hadasil asghari. Contohlah. Okay, tak apalah. Mengajar budak. Faham Waalaikumsalam. Tuan-puan, okay. Last tuan-puan. Ustaz masa wuduk boleh bercakap tak? Makruh. Makruh. Sambil wuduk bercakap makruh. Kalau jenis kerap buang angin Ustaz, tarawih boleh tak habiskan 9 rakaat? Lepas tu 2 rakaat renew? Boleh. Kerap buang angin dimaafkan. Okey? Tapi mazhab Syafi'i tuan-tuan memang batal lah. Saya jawab ni daripada mana Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk Jabatan Mufti Negeri Selangor. Saya biasa jawab tuan-tuan, saya cari daripada mufti-mufti lah. Okey? Dia kata batal. Kalau Syafi'i batal. Ada pun setengah mazhab lain tak batal. Okey? Clear? Boleh tak tuan-tuan? Dapat Boleh? Clear Alhamdulillah. Lepas Fatihah baca doa ibu bapa dalam solat. Boleh ke Ustaz? Tak boleh lah. Doa ibu bapa bukan daripada Quran. Kena baca potongan daripada Quran. Kan waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fima razaqtana. Dia baca doa makan. Kau tak baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu je? Tak boleh lah. Baca apa-apa saja daripada Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Apa saja dalam Quran. Ustaz, kalau kita masukkan pam untuk dalam lubang dubur untuk buang air besar, perlu tak mandi wajib? Tak perlu. Mandi wajib ni tuan-tuan, apabila keluar mani, haid, nifas ataupun bersetubuh. Itu je mandi wajib. Keluar daripada mati selain daripada mati syahid, itu je mandi wajib. Tak perlu mandi wajib, tak perlu mandi wajib. Okey? Clear? Dalam keadaan sering keluar daripada faraj waktu solat ikut mazhab lain boleh tak? Itu memang boleh dibolehkan tuan-tuan. Sebab penyakit. Penyakit dimaafkan. Terutama yang daripada usia. Kan? Kerap keluar angin daripada faraj. Solat sunat boleh duduk, baring pun boleh. Kan ada yang kata, pemalas. Mana boleh? Cetek ilmu dia. Solat sunat mana boleh duduk? Kau buka kitab balik. Tu je dia jawab. Kau buka kitab balik. Boleh tuan-tuan. Okay? Jangan kita hukum orang. Solat sunat pun duduk. Pemalas, terbaiknya berdiri. Tapi dia nak duduk. Boleh ikut dia. Boleh? Kita sujud. Boleh tak baca bacaan selain daripada sujud? Boleh? Tapi dalam syarat boleh? Sujud dia istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Time-time sujud. Boleh? Buka iPad melempar-lempar masa wuduk. Membazir ke Ustaz? Rasa tak puas kalau pipe air kecil. Mau lempar-lempar air tu. Membazir lah. Kecil sudah. Okay? Rasa tak puas kalau pipe air kecil. Tak puas pergi terjun dalam kolam. Okey. Aduh, doa ibu bapa tu kalau baca batal ke solat tadi Ustaz? Sebagian ulama kata boleh membatalkan solat. Sebagian ulama kata tak membatalkan solat, tapi kaedah tu tak betul. Okey. Yang ulama kata tak membatalkan solat tu contoh dalam kunut. Kunut kan kita baca doa yang macam kita biasa baca. Okey. Tu tak membatalkan. Saya cenderung kepada tak membatalkan, tapi kaedah tu tak betul. Okey. Solat rakaat ke-3 dan 4 baca Fatihah saja boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Semasa tuan-tuan, puasa kena tanya Ustaz Ikhwan lah tuan-tuan. So tuan-tuan tanya Ustaz Ikhwan Dan masuk bulan Ramadan boleh lagi ke bayar bagi fidyah Ustaz? Boleh, tak jadi masalah. Clear? Buat pap smear kena mandi wajib tak Ustaz? Misi pesan. Okey, dengar betul-betul. Misi dan visi bukan tu lah contoh. Sorry. Gurau-gurau. Misi itu maksudnya nurse. Buat pap smear kena mandi wajib tak? Jawapan saya, dengar betul-betul. Tuan-puan, pap smear ni masukkan alatan dalam vagina ataupun kemaluan wanita untuk ujian. Pap smear ni ujian lah. Tengok ada kanser ke apa ke semua contoh lah. Tuan-puan, jawapan saya, kalau tak keluar mani tak batal. Tak batal. Kalau tak keluar mani tak perlu mandi wajib.
Kalau buat pap smear, perempuan tersebut boleh keluar maninya. Contohlah saya beritahu je maka kena mandi wajib. Jawapan saya, biasanya pap smear ni tuan-puan tak ada pun sampai keluar mani. Kau janganlah. Okey? Kalau kau bersetubuh dengan suami tu lain bab. Tuan-puan, pap smear ni tak mengeluarkan mani sebab tak mendatangkan syahwat. Bahkan sebahagian kata tak selesa. Maka tak datang syahwat pun tuan-puan, tak keluar mani pun. Maka dengar betul-betul, tak perlu mandi wajib. Clear tak? Okey? Ada kau pakai pap smear? Tak, pap smear ni tak selesa tuan-puan. Bahkan ada orang sakit, ada orang tak selesa. Mana datang syahwatnya? Tak keluar mandi wajib, tak keluar mani, maka tak perlu mandi wajib. Perempuan keluar mani ke Ustaz? Jawapan saya keluar. Ketika mana bersama suami dan isteri, datangnya syahwatnya ketika itu keluar mani. Okey? Sama lah. Pastikan pap smear setahun sekali. Itu tak tahulah, tu kena tanya doktor lah. Boleh? Air laut jadi wuduk boleh? Terjun dalam air laut. Puasa batal tak macam tu? Jawapan saya, pap smear masukkan sekadar mana? Sampai tak ke dalam rongga faraj tu, luar saja ke dalam? Kalau masuk sampai ke dalam, maka batal lah. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Kalau luar saja, pap smear tu hanya bahagian luar-luar saja faraj wanita, tak batal. Kalau masuk betul-betul dalam, batal. Okey? Masuk dalam Saya tak tahu tuan-tuan, saya tak pernah buat pap smear. Masuk dalam pap smear tuan-tuan? Cuba jawab, siapa pernah buat pap smear? Sakit tangan, saya solat atas kerusi, sah tak Ustaz? Boleh. Masuk dalam Masuk dalam confirm batal. Masuk dalam kan? Masuk dalam kan? Batal. Oh, dalam sebab nak check kanser. Masuk dalam Okey, kalau masuk dalam tuan-puan, batal. Luar tu sekadar mana Ustaz? Di bibir faraj wanita itu sahaja, tak batal. Saya jawab terus terang je ni tuan-puan. Okey? Saya kalau mengajar fiqh, saya tak pandai tuan-puan nak berkias-kias. Saya menunjuk direct je. Sekadar mana tak batal tu Ustaz? Kalau sekadar di luar bibir faraj wanita tersebut, tak batal. Tapi kalau masuk sampai ke dalam, batal. Masuk sampai pangkal rahim Ustaz? Batal lah. Okey, masuk dalam untuk ambil tisu rahim, batal. Okey? Dapat tu batal. Clear? Saya menjawab direct ke tuan-puan? Tuan-puan, baik boleh? Clear? Mesti masuk dalam kan? Masuk dalam lah tuan-puan. Kalau masuk dalam, batal lah. Lebih bagus lepas bulan Ramadan. Buatlah malam tuan-puan. Malam lepas solat maghrib tu Ustaz. Tapi tarawih Ustaz, tak apalah. Kalau benda tu penting nak buat, utamakan kesihatan. Tarawih tu sunat. Buat kat rumah boleh. Kalau perlu tuan-puan kena buat lepas berbuka. Okey? Kecuali kalau terdesak ke benda-benda yang melibatkan kesihatan, lain lah. Okay, carilah masa lain. Malam boleh tuan-puan, lepas berbuka tu buatlah. Klinik-klinik swasta tu kan. Solat sunat, qiyam boleh duduk tak? Boleh. Solat sunat daripada awal boleh duduk, tak ada masalah. Solat fardu je, wajib berdiri kalau mampu. Lepas tu nak duduk, tak ada masalah. Clear? Aceh ada tengok satu video, solat guna kerusi tak sah jika seorang tu boleh sujud. Betul ke Ustaz? Tuan-puan, benda ni sangat popular. Tuan-puan, saya beritahu ada orang tuan-puan, dia boleh duduk tapi dia tak boleh sujud. Ada orang tuan-puan, kalau dia boleh bersila, eloklah sujud. Saya nak bagi tahu tuan-puan, solat guna kerusi ni sah ke tak? Jawapan saya sah, tengok keadaan. Tak sah Ustaz sebab dia boleh sujud. Memang dia boleh sujud, tapi dia tak boleh berdiri. Macam mana Ustaz? Ada orang tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh sujud, tapi dia tak boleh berdiri lama. Macam mana tu? Tuan-puan, saya bagi tahu, solat ikut kemampuan kita. Kalau dia boleh sujud tuan-tuan dan puan-puan, betul dia boleh sujud. Maka kalau macam tu Ustaz, dia kenalah solat duduk. Tuan-puan, dia tak boleh duduk. Contoh, dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk bersila. Macam mana? Lutut dia tak boleh berlipat. Lutut dia tak boleh berlipat bersila. Berlipat macam kerusi tu boleh. Lipat bersila tu tak boleh, tuan-puan. Maka dia kena solat kat kerusi lah Ustaz. Solat kerusi, tapi dia boleh sujud Ustaz. Habis tu daripada kerusi, takkan dia nak menongging sujud macam tu? Faham tak? Tuan-puan, memang ada pendapat mengatakan sedemikian. Tapi itu taklah sampai tahap kita nak mengatakan solat tersebut tidak sah, tuan-puan. Boleh sujud tapi kaki tak boleh lipat. Macam mana? Solatlah duduk kerusi. Tuan-puan, benda ni adalah benda luas. Orang patah kaki, tuan-puan, dia tak boleh duduk. Tapi dia boleh sujud. Oh, kalau ambil pendapat yang Ustaz tadi cakap, tak sah.
Jenuh dia tuan-puan, kena solat macam tu. Paksa diri dia. Tak. Tuan-puan kena faham, benda tu memang betul. Tapi kita luaskan kerana ada pendapat boleh meluaskan dia. Jadi masalah kau tak solat langsung. Itu memang confirm salah. Faham tak? Tak solat langsung Ustaz? Itu bermasalah. Itu memang tak boleh. Tuan, Islam tu luas. Kita jangan kata orang tu tak buat tu dia pemalas, orang tu alang-alang shopping boleh. Tuan-puan, buka minda kita dalam fiqh ni tuan-puan. Jangan kita judge orang. Orang tu tak buat tu, tu pemalas. Orang tu tak buat tu, sebab tu. Orang tu sebab tu. Orang tu sebab tu. Orang tu sebab tu. Orang ni sebab pemalas. Banyak benar kau komen lah. Tuan-puan, tak semestinya orang boleh berjalan, dia boleh berdiri lama. Mungkin dia boleh berjalan. Tapi kaki dia sakit. Saya ada jumpa tuan-puan. Adik ipar saya tuan-puan, dia ada masalah ACL. Tahu ACL? ACL lutut problem tuan-puan. Dia main bola itu, adik ipar saya. Dia solat tuan-puan. Dia boleh solat, boleh berdiri. Tapi dia duduk lah. Sebab apa? Dia tak boleh bengkokkan kaki dia. Berjalan boleh? Boleh. Tapi tak berdiri lama. ACL. Tak boleh bengkok. Habis tu Ustaz, kalau orang macam tu, sujud macam mana? Kau nak sujud macam mana? Kaki dia tak boleh bengkok. Berdiri boleh. Kalau bengkok menjerit-jerit tuan-puan, ACL, ligamen. Ligamen putus putus asal saya. Ada fracture sikit. Ni saya nak bagi tahu tuan-puan. Benda ada keluasan. Kalau boleh, buatlah. Kalau boleh sujud Ustaz dan dia boleh solat bersila, solatlah bersila. Kalau tak boleh. Tak semua orang boleh sujud. Tak semua orang dia boleh sujud tapi dia boleh solat bersila tau. Tak. Tapi nak mengatakan solat dekat kerusi sebabkan boleh sujud, solat dia tak sah, saya tak setuju. Okey? Boleh? Tak payah pening kepala tuan-tuan. Cepat Masukkan cotton bud dalam farash, nak cek sama ada darah ataupun tidak. Batal tak puasa? Tak batal. Sebab cotton bud tu tuan-tuan masuk sikit je. Bukan tolak sampai ke atas. Faham tak? Tolak sikit Sikit je nak cek kan kat luar tu je. Seruas kapas tu je. Kau bukan masuk cotton bud sampai ke kapas yang belakang tu. Masuk sikit je, cek. Tak ada, boleh. Suntik rancang kehamilan boleh ya? Boleh? Hukum dia boleh. Tapi kena berbincang dengan suami. Boleh? Tak usah gaduh-gaduh lah teman. Benda-benda simple macam ni. Clear? Bawa datang gigi lah. Okay, nanti je cerita teman. Boleh teman Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah tuan-tuan. Banyak soal jawab ni tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan doakan esok kita sambung lagi Saya minta maaf, saya minta ampun tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak boleh jawab semua soalan. Saya minta maaf Apa-apa berkaitan dengan puasa, apa-apa berkaitan dengan solat, berkaitan dengan tarawih, tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat galakkan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya kepada Ustaz Ikhwan. Okey? Kalau berkaitan dengan solat, insya-Allah tuan-tuan boleh tanya dengan saya. Boleh mudahan. Tuan-puan, terima kasih. Saya mengharapkan setiap hari tuan-tuan dan puan-puan, Isnin hingga Jumaat masuk live saya jam 11 pagi hingga 12.30 hari. Boleh Clear tuan-puan? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di kesempatan masa yang ada ni saya jual produk tuan-puan. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, berikan saya ruang sedikit, saya minta izin untuk saya nak jual produk tuan-puan. Ada sambal garing dari stok lah tuan-puan, tapi sambal garing saya kat rumah. Tuan-puan, saya nak jual sabun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, ini tuan-puan saya nak jual sabun. Okey, baik tuan-puan, ada 700 mata memandang, boleh tak sama-sama support saya? Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak buat penjualan sabun. Siapa yang belum dapatkan sabun, boleh dapatkan sabun Saffron Bidaro. Tuan-tuan dan puan-puan, sabun Saffron Bidaro ni diperkaya dengan saffron dan juga bidaro. Tuan-tuan boleh tengok. Okey. Untuk Tito Ustaz Aidil, nanti saya masukkan beg kuning Belum masuk lagi tuan-puan. Dan sambal garing Ustaz, sambal garing ni saya masih belum, saya tak bawa lagi kat rumah. Sudah yang bau, ya Allah. Bau sabun Saffron Bidaro ni tuan-puan, besar dia macam ni. Tuan-puan boleh dapatkan Okey. Tuan-puan nampak? Saffron Bidaro tuan-puan. Okey, tuan-puan boleh dapatkan. Siapa yang belum dapatkan boleh pergi beg kuning kita tuan-puan. InsyaAllah nanti saya open sambal garing Sambal garing dari stok tau. Sambal garing dari stok tuan-puan. Esok saya restock sambal garing. Tuan-puan, saya buka lah sambal garing tuan-puan. Boleh? Sekejap saya buka sambal garing. Tuan-puan nak sambal garing ke? Berapa orang nak sambal garing ni? Serius tuan-puan? Sekejap saya buka sambal garing Saya delete dulu. Tapi sambal garing saya tak ada ni.
Produknya. Tak apalah tuan-tuan, saya buka je. Tuan-tuan beli je lah. Beli tanpa tunjuk produk boleh tuan-tuan? Suka hati je kan? Okey tuan-tuan, saya pin kan sambal garing tuan-tuan. Tak apa Ustaz, buka je. Okey tuan-tuan, saya dah buka dah sambal garing. Tapi saya minta maaf lah tuan-tuan Sambal garing saya tak ada produk kat tangan. Jadi saya cerita je lah tuan-tuan. Sambal garing tuan-tuan, wallahi saya dah rasa. Sambal garing tuan-tuan, saya memang gatah je tuan-tuan. Bukan sekarang lah, malam tadi lah. Malam tadi tuan-tuan lepas tarawih tu kan, waktu-waktu moreh tu, pukul 10 lebih, pukul 11 sampai tengok drama tu tuan-tuan. Okey. Kelas Iqra kita insya-Allah nanti saya maklumkan jadual. Tuan-tuan dan puan-puan, sabun saffron pun boleh guna kat muka. Kalau tuan-puan tengok sabun saffron boleh guna dekat muka. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pin lagi sekali tuan-puan sambal garing. Jap. Okey, saya pinkan lagi sekali tuan-puan sambal garing, tuan-puan boleh buat pembelian sekarang. Terus pergi beg kuning tuan-puan. Nampak tak? Sambal garing ikan bilis tuan-puan. Yang pertama betul memang tak ada minyak. Yang kedua tuan-puan dia sangat garing, dia tak terlampau pedas bagi saya. Saya orang Negeri Sembilan kan. Lepas tu ikan bilis dia tuan-puan memang banyak dan ikan bilis dia rangup tuan-puan. Beli kat mana? Baik tuan-puan, di beg kuning Ustaz Aidil saya tak buat lagi, saya minta maaf. Tuan-puan boleh pergi di TikTok Ustazlah Live. TikTok Ustazlah Shop. Tuan-puan boleh pergi di TikTok Ustazlah. Beg kuning tak ada kat saya punya account. Saya minta maaf Boleh pergi di TikTok Ustazlah. Siapa nak beli tuan-puan pergi TikTok Ustazlah. Okey? Nanti dah buka beg kuning, nanti saya promokan Ustaz Aidil punya. Tuan-puan, jom tuan-puan. Siapa dah beli? Siapa dah beli tuan-puan? Jangan tengok-tengok lagi tuan-puan. Serius beli tuan-puan. Sebab kita baru restock ni tuan-puan. Untuk sambal garing ni baru restock. Tuan-puan, saya tak ada produk tapi saya cerita je tuan-puan. Sambal garing ni tuan-puan, serius saya bagi tahu. Pertama, tak berminyak. Kedua, tuan-puan, sambal tak terlampau pedas, sedap. Yang ketiga tuan-puan, serius saya cakap, memang sambal garing ikan bilis tu sangat banyak. Makan je ikan bilis, makan je ikan bilis, makan je ikan bilis. Serius tuan-puan, ikan bilis dia tak lemau. Saya dah ada tuan-puan kat rumah, saya terlupa nak bawa. Banyak kali saya terlupa nak bawa pergi office ni tuan-puan. Saya dah bawa kat rumah, saya gatah je tuan-puan. Sedap tuan-puan, serius. Makan dengan bubur, tapi saya gatah je. Serius tuan-puan, dapatkan segera. Sekejap, saya pin lagi sekali tuan-puan. Okey, tuan-puan, jom buat pembelian sekarang. Tuan-puan tengok beg kuning masing-masing. Tuan-puan, saya bagi tahu tips. Nak beli di TikTok ni tuan-puan, game plan dia, cara nak beli kat TikTok ni, tuan-puan claim voucher banyak-banyak. Harga asal kalau tengok tuan-puan RM24.50. Tapi harga sekarang tuan-puan RM14.90 sahaja. Serius tuan-puan, add to cart sekarang, terus buat payment. Terus buat payment. Terima kasih Puan Aziz Yusof. Buat payment sekarang tuan-puan, kita baru restock. Ustaz Zul memang jual sambal garing ni, kau-kau dia jual tuan-puan, habis stok lah. Okay, Alhamdulillah tim dari stok balik tuan-puan. Beli sekarang tuan-puan, RM14.90. Serius saya bagi tahu, harga dia sangat-sangat sedap. Memang sedap tuan-puan. Makan dengan nasi boleh. Saya tersalah cakap solat tarawih, Ustaz Asma cakap sekurang-kurangnya 8, saya cakap hari tu 2. Jawapan saya 2 pun boleh. Okey, terbaiknya 8 dengan 20 lah. Tapi nak buat 2 pun boleh. Tuan-tuan, jom. Lagi sekali tuan-tuan, saya pin. Sambal garing, sambal garing, sambal garing. Boleh dapatkan gores tu ke Ustaz? Gores tu? Gores apa yang tuan-tuan? Pagi murah Ustaz. Memang tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu tak? Game kat TikTok ni, pertama tuan-tuan kena jual betul subuh-subuh. Subuh-subuh memang laku tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan harga kalau RM14, RM15, subuh boleh jadi RM10 tuan-tuan. Tu orang beli. Lepas tu pagi orang beli sampai 5, 10. Sebab harga RM5, RM6, RM7 tuan-tuan. Berapa gram sepaket Ustaz? Alamak saya lupa lah. 200 gram macam tu kot. Betul ke? 250 gram. Saya tak ada produk tuan-tuan kat rumah. Tapi saya cerita je lah sebab tuan-tuan nak beli kan. Saya tuan-tuan. Serius tuan-tuan, saya beritahu. Sambal garing ni, ikan bilis dia memang besar. Ikan bilis dia banyak. Dan ikan bilis dia tak lemau. The power of sambal ikan bilis ni tuan-tuan, sambal garing ni, ikan bilis dia tak lemau. 150 gram. Terima kasih tuan-tuan. 150 gram. Pagi tadi tuan-tuan dah borong Ustaz Zul kan? Pagi-pagi memang murah tuan-tuan. Game kat TikTok ni pertama subuh, malam. Yang ketiga tuan-tuan kena claim semua voucher yang ada. Tuan-tuan tekan buy now tu, kat buy tu tuan-tuan tengok voucher, tuan-tuan claim semua. Serius tuan-tuan, beli stok banyak-banyak. Yang sedap dia saya suka gatah dia sebab ikan bilis dia tak lemau. Ikan bilis ni tuan-tuan, bagi saya kalau lemau dia spoil sikit lah. Kalau ikan bilis lemau, dia tak boleh tuan-tuan. Ikan bilis kalau dah masuk angin dia tak jadi ikan bilis dah tuan-tuan. Dia jadi ikan tak tahulah. Tapi sambal garing ni teman, semua sedap. Murah tu sekejap sangat. 120 gram Ustaz. Terima kasih Pak Maskia. 120 gram. Beli combo 4 dapat kad gores. Beli combo 4. Terima kasih Pak Iman. Produk tak ada kat saya kan. Tapi saya promote je. Pedas tak Ustaz? Kalau tanya saya, selera Negeri Sembilan, orang Negeri tuan-tuan, pedas dia bagi saya
tak terlalu pedas. Saya tak tahulah kalau tak makan pedas tu. Kalau tuan-puan nak kurangkan rasa pedas, makan dengan sesuatu. Nasi ke, makan dengan bubur ke, kurang sikit pedas. Saya gatah macam tu je. Serius tuan-puan. Saya gatah guna sudu, saya gatah macam tu je. Saya suka sebab dia punya sambal tu. Saya suka sebab sambal dia tu garing. Ikan bilis dia garing. Itu saya suka tu. Pada-pada manja tuan-puan. Pada-pada manja sesuai untuk dimakan orang yang manja. Tak ada lah tu saya tambah je. Order hari ni bila boleh dapat Saya rasa 2-3 hari boleh dapat dah tuan-puan. Okey, pergi dekat TikTok Ustaz lah. Boleh tuan-puan dah pukul 12.05. InsyaAllah tuan-puan, saya pin last tuan-puan. Saya pinkan last. Saya pinkan last tuan-puan. Sekejap saya pin last. Okey, saya dah pin tuan-puan. Baik, tuan-puan, terima kasih. Boleh buat pembelian sekarang. Terima kasih tuan-puan kerana sudi hadir, sudi buat pembelian, sudi bersama-sama dengan saya. Masuk live saya tuan-puan setiap hari Isnin ke Jumaat. Jam 11 pagi kita mula. InsyaAllah lewat sikit lah. Bagi laluan pada Ustaz Ikhwan. Tuan-tuan, terima kasih siapa yang sudi buat pembelian dengan saya. Support kita bersama-sama produk Ustaz lah. InsyaAllah tuan-tuan, masuk hari-hari tau. Setiap Isnin hingga Jumaat, jam 11 pagi. Tuan-tuan, minta maaf segala salah dan silap. Kekurangan, ketelanjuran, bahasa kata dan sebagainya pada saya. Masuk hari-hari lagi. InsyaAllah esok kita sambung 7 lagi. Bab sunat wudu. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi. Assalamualaikum.